Korang tengok tak movie yang tajuk The Obsession? Memang seram movie ni. No. Aku tengok dengan bini aku, sampai pagi aku takut dengan bini aku. Movie ni memang sangat unik dan dia menceritakan tentang obses itu sendiri. So sebenarnya apa definisi obses ni? Maksud obses daripada Kamus Dewan edisi keempat ialah sesuatu yang mengganggu fikiran ataupun menghantui pemikiran seseorang. Yang kedua, maksud obses ni ialah sesuatu keadaan seseorang yang asyik memikirkan sesuatu. So dalam movie ni dia nak tunjuk bahawa obses yang tak sihat. Jadi obses yang tak sihat yang selalu berlaku sekarang ni ialah anak-anak obses tengok telefon. Di mana telefon ni kalau diorang pegang, kalau kita ambil telefon daripada diorang boleh mengamuk, diorang boleh menjerit. I'm taking away your iPad. No. Give me the iPad. Lagi-lagi kalau anak ni dia dah ketagih untuk main game dalam telefon. Kalau boleh kita nak elakkan anak-anak kita ni daripada usia yang sangat muda tengok skrin telefon. So antara solusi ni ialah saya nak cadangkan magnetic quiet book ni. Magnetic quiet book ni sangat best ni. Kalau korang anak korang masih 2 dan 3 tahun, sesuai untuk main. Dalam buku ni dia ada karakter, korang boleh pasangkan baju dia. Dia ada permainan-permainan, dia ada robot. Daripada kita membiarkan anak-anak kita obses tengok telefon, so jom bersama dengan anak kita untuk bermain bersama-sama dengan buku ini. Di usia yang muda, kita bandakkan masa dengan mereka dengan aktiviti fizikal seperti main dengan buku ini. So, kalau korang berminat untuk dapatkan buku ini, tekan link di bio sekarang.